Sebab banyak kali terdengar kebelakangan hadis ni, which is Nabi SAW beritahu mafhum orang yang paling disukai oleh Allah SWT adalah apabila dia hadir satu majlis, orang tidak menunggu-nunggu kedatangannya. Dan bila orang tu tiada di dalam majlis tersebut, ketiadaannya membuatkan orang cari something like that. Faham maksudnya? Okay, faham. So basically orang yang paling baik adalah orang yang paling disukai oleh Allah SWT adalah orang yang tak dicari dan tak diperlukan oleh orang lain. Faham tak? Maksudnya so dia bukan orang yang ditunggu-tunggu dalam setiap majlis ataupun dia datang orang tahu, tak tahu dia wujud, dia tak datang pun orang macam tak kisah. Faham tak? And as a content creator susah untuk jadi orang macam tu. Susah sebab orang akan tunggu konten pula. Bukan. Sebab kita pergi mana orang akan tahu kita datang lah. Faham. So dia jadi konsep tu tak boleh nak achieve. Faham. Melainkan kita buat konten untuk orang Malaysia tapi kita dekat negara lain. So kita pergi mana-mana pun kedatangan kita orang tak akan rasa apa-apa sebab orang tak tahu